Okay, sekarang ni yang di depan saya ni adalah pressure fryer 25 liter yang electrical punya, fully electric. Okay, sekarang ni nak tunjuk macam mana cara untuk kita nak setting untuk permulaan. Pertama sekali kita akan tekan di button yang ni, cook. Okay, dia punya paparan digital ni akan menyala lah. Okay, yang dekat PV ni adalah suhu bacaan yang dalam, bahagian dalam. Okay, sekarang ni dalam suhu bacaan dalam ni dalam 28 darjah Celsius. Yang ni adalah suhu yang kita setting. Contoh kalau saya nak setting 180 darjah Celsius, nanti suhu dia, suhu yang ni akan follow suhu yang kita setting lah. Okay, yang ni adalah dia punya tempoh masak dia lah. Kita boleh setting berapa minit kita nak letak lah. Okay, sekarang ni saya nak setting untuk kita test, kita run lah. Run menggunakan air dulu lah. Itu nak buat QC yang ni. Pertama sekali kita kena tekan bahagian temperature. Okay, bila kita tekan temperature ni, dia akan suhu dia akan naik berklik 200. Jadi kita akan set suhu lebih kurang dalam 60 darjah Celsius lah, sebab kita nak test guna air saja. Okay, kita test, kita boleh set lah. Saya set 70 darjah Celsius. Okay, bila dah set yang ni, kita akan tekan temperature ni. Okay, sekarang ni saya nak set dia punya timer pula, masa. Sekarang ni saya nak set bawah 5 minit lah untuk masak yang ni. Jadi saya tekan bahagian timer. Okay, sekarang ni tekan lagi sekali bahagian timer sampai dia hilang klik. And then dekat nombor 1 ni saya akan tekan dalam 3 second sampai dia berklik. Okay, bila dah berklik, saya akan start masak lah, tekan cook. Tapi sebelum tu pastikan kita letak kita punya ayam-ayam dalamnya lah. Dia ada bagi dia punya basket, kita akan letak dalam ni dan kita akan tolong kita akan tutup je lah. Okay, and then kita akan, yang ni kena pastikan pulas sekuat lah bahagian ni, sebab yang ni yang tekanan tinggi punya. Jadi kita akan start dengan cook untuk bahagian ni. Okay, sekarang ni dia punya masa dia dah drop dah. Tu tandanya dia punya mesin ni tengah run, tengah jalan. Okay, nanti kalau dah cukup masa dia dah siap masak dalam lebih kurang 5 minit, alarm ni akan menyala dan dia akan naik dia punya sensor dia, maksudnya alarm lah. Jadi kita akan switch off sini, tekan sini untuk kita tutup alarm dia. And then di bahagian sini, ini adalah untuk kita nak kekalkan maintain dia punya suhu. Contohnya untuk standby lah. Contoh kalau tak ada apa-apa nak masak dah, jadi kita hanya perlu tekan yang ni saja, button ni. Jadi dia akan maintain ikut pada suhu yang kita set. Kalau macam saya sekarang ni saya set 70 darjah Celsius, dia akan maintain 70 darjah Celsius untuk bahagian dalam ni lah. Maksudnya bahagian dalam ni dia akan set dia punya kepanasan 70 darjah Celsius. Jadi kalau untuk second ataupun next week kita nak masak, kita boleh terus masak sebabnya dia punya keadaan dalam pressure fryer ni dah betul-betul panas. Okay, sekarang ni boleh tengok sini dia punya timer dah dalam 10 second, 10 saat. Okay, nanti dia dah kosong-kosong, dia akan naik paparan sini dan dia akan bunyi alarm lah, macam ni lah. Okay, tengok bahagian alarm ni akan menyala. Jadi ni tanda dah siap dah, dan jadi kita akan tekan bagi alarm ni lah. Okay, sekarang ni dia punya alarm dah bunyi. Sekarang ni kita nak buka lah. Tapi sebelum tu pastikan semasa buka kena hati-hati sebab dia punya wap panas akan keluar lah. Pastikan buka slow lah untuk bahagian sini. Ok, jadi nanti dah siap apa semua masak, kita akan ambil menggunakan dia punya pemegang basket tu dan angkat lah. Sekarang ni kita test tanpa basket. Nanti basket dia akan ada
macam ni basket dia dengan dia punya holder dia. Okey.